Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ni, saya nak tunjukkan macam mana cara nak buat zip menyusu pada baju yang dah siap. So, anda semua boleh tonton video ni sampai habis. Pertama sekali, ini adalah baju yang memang dah siap, baju kaftan. Baju kaftan ni kita nak buat zip menyusu di bahagian depan menggunakan zip sorok. Ini adalah zip yang akan kita gunakan, zip sorok. Zip sorok ni berukuran 12 inci. 12 inci. Jadi jom saya tunjuk. Mula-mula sekali kita perlu dapatkan dulu bahagian tengah badan ni. Tengah badan. Jadi kita boleh ukur supaya kita dapat sama rata. Anda boleh ukur ataupun kalau nak iron juga pun boleh. Iron bagi dapat garisan tengah dia menggunakan kapur. Contoh macam saya buat ni, saya akan ukur kalau macam baju kaftan ni, kita ukurlah daripada sisi sebelah kiri ke sisi sebelah kanan. Sisi sebelah kiri ke sisi sebelah kanan. Jadi kita ukur dapatkan bahagian tengah dia. Kita bagi dua dan kita dapatkan garisan tengah. Macam tu. So kita dah dapat dah bahagian tengah ni. Panjang belahan ni adalah 10 inci. Panjang belahan kita boleh buat 10 hingga 11 inci. Tanda dan kita gariskan. Dekat sini saya dah dapat dah garisan dia. Kita buat. Yang saya buat ni adalah 11 inci. So kita garis. Dah garis tu kita boleh potong. So saya balikkan dia supaya senang untuk kita potong. Potong je dahulu tengah. Pastikan ambil bahagian atas saja. Jangan sampai potong-potong bahagian dalam ataupun kita panggil bahagian bawah ni. Sebab kita nak potong bahagian atas sahaja. Ikut je yang tali yang kita dah guna pakai kapur tu. Sampailah hujung. Dah siap potong. Kita perlu jahit tepi bahagian ni dan kita boleh mula jahit. Sekarang saya nak tunjukkan cara macam mana nak jahit untuk zip breastfeeding ni. Kita dah selesai jahit tepi dekat bahagian yang kita potong tadi ni. Kita perlu jahit tepi dahulu. So saya dah jahit tepi dah daripada atas sampailah sebelah lagi. Kat sini semua kita dah jahit tepi. Proses pertama kita perlu jahitkan pada bahagian bawah. Tadi belahan kan. So ini bahagian dalam bahagian dalam baju. Yang bahagian yang tak cantik lah kita panggil. Jadi kita akan jahitkan dahulu. Kita bagi sama rata. Kemudian kita jahit dulu bahagian bawah ni. Kat sini kita dah dapat dah sama rata. Kita jahit bahagian bawah. Basi dia dalam anggaran setengah inci macam tu. Jangan lebih daripada setengah inci lah. Kita perlu matikan jahitan. So kita jahit serong Kita jahit serong. Macam tu. Macam kita jahit dart. Kita perlu jahit. So hasil dia macam ni. Kita jahit serong. Kemudian masa kita nak jahit zip sorok, kita perlu tukar tapak Ni dia tapak zip sorok. Kita kena gunakan tapak ni untuk kita jahit zip. So kita tukar tapak dulu. Baru kita boleh jahit zip. So jom saya tunjuk. Ni zip yang kita gunakan. Zip ni 12 inci. Cara nak jahit dia, kita akan jahit begini. Letak macam ni zip sorok. Ni sebelah depan Sebelah cantik. Ni sebelah cantik. Kita akan jahit macam ni. Cara guna zip sorok ni, kalau kita nak jahit sebelah kiri, kita kena guna sebelah kiri. Kalau kita nak jahit zip sebelah kanan, kita kena guna yang sebelah kanan ni. Dia ada dua lubang kat sini. Jadi yang ni saya nak jahit sebelah kiri dahulu. So kita guna yang sebelah kiri. Masa kita nak jahit bahagian atas ni kan, ni dia punya kepala Jadi kita lipatkan dia ke dalam. Barulah kita jahit. Matikan jahitan Matikan jahitan. So kita jahitlah. Sampai dekat bahagian bawah ni. Kita akan jahit sampai dekat sini. Sama paras. Dekat bahagian ni mesti sama paras. Matikan jahitan. Jom kita tengok bahagian bawah ni. Nampak tak? Bahagian bawah jangan sampai kita jahit dekat jahitan tadi Nampak tak? Kita jangan sampai kita jahit dekat bahagian jahitan tadi. Dah siap sebelah. Kita jahit sebelah lagi. So cara yang sama dekat sini.
Okey, kita jahit sebelah lagi. Yang ni kita jahit sebelah kanan. So kita gunakanlah lubang sebelah kanan. Yang atas ni kita lipat sikit, masukkan ke dalam. So kita jahit. Matikan jahitan. Mula-mula memang kena matikan jahitan. Kita jahit. Sama juga macam tadi, jahit betul-betul atas daripada jahitan awal tadi. Okey. So kita jahit sekali lagi dan kita matikan jahitan. Okey. So hasil ni akan jadi macam ni. Kemudian, okey, bila kita dah jahit kan, apa yang perlu kita lakukan? Dia akan jadi macam ni tau. Zip ni kita masukkan dia ke dalam, sebelah dalam macam ni. Nampak tak? Sebelah dalam macam ni. Jadi kita tarikkan zip. Yang ni kan, zip ni, kepala dia kita bawa naik atas dan kita tarik zip ni keluar. Macam tu. Okey, kita tarik keluar. Kita tarik dulu tau. Kalau misal kata masa kita tarik tu dia susah ke, dia terlipat ke apa ke, maknanya kita jahit bahagian bawah ni tak betul. Memang kena buka balik lah, takut nanti zip ni dah tak boleh guna. So kena buka balik nanti. Kalau kita jahit tu, bila kita tarik sikit-sikit dia okey. Macam yang saya buat ni, bermakna zip kita ni dah jadi. Jadi inilah hasilnya, zip menyusu. Okay, so ini hasilnya. Nampak tak? Cantik. Nak buka pun senang. Jadi senanglah untuk ibu-ibu yang nak menyusukan anak. Dah pun siap. Okey, jika anda rasa ilmu yang saya kongsikan ini bermanfaat, anda boleh sharekan video ni. Dan jangan lupa follow Tizaza untuk anda dapatkan video-video yang lain. Selamat mencuba!